Ni kita nak padankan muka ni geng. Padankan muka Angel. Padankan muka. Sebab si Angel ni dia beli kereta, dia tak tengok dulu kos-kos maintenance dia apa segala. Tak tengok dulu Rotek insurans dia. Tengok Angel, biasa baru first time kau tahu sebab beli dulu baru beli dulu baru tahu. Baru kau Hilux kau berapa? 4,000 lebih, 6,000 lebih. Yang lepas 5,000 lebih. 5,000 lebih. Hilux 5,000 lebih kan sebulan kan sebab 3.0. Ni Mustang 5.0. Welcome to gaji sebulan hangus buat Rotek insurans aja. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok anak muda ni, diorang akan fikir lebih kepada mampu beli cash ataupun mampu bayar bulanan, tanpa dia fikir tayar golek, minyak hitam, Rotek insurans, dia tolak tepi kat situ. Sebenarnya kepada anak muda, sebelum membeli sesuatu mengikut nafsu atau kemahuan, kira-kira dahulu dia lebih bijak sebenarnya. Macam Angel, dia beli kereta tanpa dia tengok dulu dia punya komitmen, konsisten apa benda semualah. Sebab tu memang tak ada masalah. Sebab Angel sales, dia pakai commission. Sale Angel ni sebenarnya sama je geng dengan staff lain. Seminggu dendang, commission dia sama. Cuma dia kan banyak buat online dan acak-acik banyak dia beli dengan dia. Tapi welcome tu gaji sebulan hangus buat beli Rotek insurans. Ini Setahun kan bang? Setahun sekejap je tau. Setahun tu sekejap je tau. 5.0 GT.